Okey, tambah dan tolak pecahan. Kes yang pertama, yang bawahnya sama, 1/20 tambah 4/20. Apa kita nak buat? Yang pertama, sebab bawah dia sama, kita salin balik per 20. Yang atas saja kita tambah terus, 1 tambah 14. Jadi jawapan dia kat sini kita dapat 15/20. Okey, teacher bagi contoh lain. Contoh lain, 1/15 tambah 4/15 sama juga. Kita tambah yang atas saja. 1 tambah 4, 15 sama. Kita kekalkan. 4 tambah 1 dapat 5/15 sama. Okey, kes kedua kita tengok. Yang bawah dia tak sama. Okey, 1/5 tambah 2/3. Apa nak buat? Kita kena darab dulu. 5 dengan 3 ni bagi sama. Okey, 1 ni darab 3. Yang 1/5 ni darab 3. Yang 2/3 ni darab 5. Sebab nak bagi sama. 1 darab 3 sama dengan 3. 5 darab 3, 15. Tambah 2 darab 5, 10. 3 darab 5, 15. Bila dah sama, baru boleh tambah. Bawah ni sama dah, 15. Tambah yang atas saja, 3 tambah 10. Dapat jawapan 13/15. Okey, kita tengok contoh lain untuk yang bawah dia tak sama. Okay. Contoh yang kedua, 1/2 tambah 3/8. Okay, nombor 2 dan 8 ada dalam cifir 2. Okay. 2 darab berapa jadi 8? Okay, kita dapat dah. 2 darab 4 sama dengan 8. Jadi atas dengan bawah kena darab 4. Kita tengok. 1 darab 4 sama dengan 4. 2 darab 4 dapat 8. Tambah, yang ni sebab dah nombor 8, salin balik. Okey. Yang bawah dia tak payah usik sebab memang tak berubah sama. Kita tambah yang atas saja. 4 tambah 3. 4 tambah 3 dapat 7/8. Okey, siap dah. Ini untuk operasi tambah dan tolak. Untuk yang bawahnya sama dan untuk yang bawahnya tak sama. Okay, operasi tolak pecahan. Yang pertama, yang bawah dia sama. 4/9 tolak 1/9. Apa kita kena buat? Yang bawah dia sama, tak usah kacau. Kita buat operasi yang atas je. 4 tolak 1. 4 tolak 1 dapat 3/9. Okay, ni yang bawah dia sama. Okay, yang bawah dia lain. Contoh dia 3/5 tolak 3/10. Samakan yang bawah ni. Okay, kita tengok 10 ni besar. 5 darab berapa jadi 10? Kita akan dapat 5 darab 2, 10. Okay, samakan yang bawah. Jadi bila dah sama bawah, okay, jadi kita samakan yang atas pula. Kita buat operasi atas pula. 3 darab 2 dapat 6. Tolak 3. Okay, jadi kita buat operasi macam biasa. Kekalkan bawah. Okay, 6 tolak 3 dapat 3. Yang ni contoh ekstra teacher bagi. 1/4 tolak 1/5. Nak buat macam mana? Okay, nak kena bagi sama dulu yang bawah ni. Apa kena buat? Yang ni 4 darab 5. Sebab dalam sifir 4 tak ada nombor 5 kan. Yang 5 ni pula darab 4. Sebab kita nak samakan yang bawah. Okay, kita tengok ni. 5 darab 4 sama dengan 20. 4 darab 5, 20. 5 darab 4 pun 20. Sama. Okay, 1 darab 5 dapat 5. Tolak 1 darab 4 dapat 4.
Okey, 5 darab 4, 5 tolak 4 dapat 1/20. Okey, kita dapat dah untuk proses tolak pecahan.